nak pergi office, bawa motor Y aku. Lepas tu nak tengok reaction budak-budak AI team macam mana bila tengok Y suka aku. Nama joki apa nama? Ingin tahu. Tengok. Laju. Dia ke depan weh. Aura siot. Ini belum start lagi. Itu solar. So sekarang perlawanan paling penting dalam sejarah AI. 1, 2, go! Siapa menang Los? Pemenangnya adalah Hello, welcome back to my channel Malkudo. Cakap penuh gelama ikan berduri. Cakap bohong lama-lama mencuri. Terima kasih kepada orang-orang kat luar sana yang support saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam channel Malkudo. Siakap senohong gelama ikan berduri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Okay, hari ni aku tengah tolak motor Y open aku. Nak pergi office, bawa motor Y aku. Lepas tu nak tengok reaction budak-budak AI team macam mana bila tengok Y suka aku. Lepas tu aku nak suruh diorang bawa motor aku. Tengok diorang berani bawa tak, ataupun diorang tak berani, tak pun diorang boleh bawa ke tidak motor aku ni motor Y aku ni. Ni kau tahu orang tanya aku kenapa tolak? Sebab jiran-jiran. Sebab itulah aku tolak. Tak nak bising kan. Kita main motor juga. Hormat orang tetap nombor satu. Okey, adab nombor satu. Jadi mungkin aku penat sikit ni sebab tolak motor. Jadi sekarang ni aku nak gerak office. Ya Jadi jom. A few moments later. Dah sampai kat tepi ni. Kita panas enjin tu motor. Jom, let's go. Kita panas enjin. Motor tak cuci, kotor sikit lah. Kita panas enjin dulu lah. Kita dah panas enjin. Lepas tu kita gerak office AI. Okay, jom, let's go. Kenapa? Kenapa? Malkudo. Saya tanya tu Malkudo. Okay, jadi jom kita gerak office. Sorry, bike tak ada. Bike tak bawa. Sebab tak ada, tak bawa bag kan. Jadi jom kita gerak office. Lepas tu kita tengok reaction dalam bila bawa motor aku play down. Okay, jadi sebelum aku gerak office, aku terlupa motor aku tengok tadi macam teruk sangat lah, buruk lah, macam banyak gila tanah. Jadi aku macam nampak pula car wash. Sementara tu aku akan basuh dulu, baru diorang tengok bila kat office tu macam wow, daripada diorang tukar diorang pakai R15 tu tukar Y15. Tak adanya daus baju tu nanti akan tukar kepada Y15. Jelas Alif pun pakai Y15 je. Sebab kan aku ni, kau tengok je ni, aku basuh dulu. Sekejap lagi kita gerak office terus. Okay, jom kita basuh dulu. Korang tengok aku basuh motor macam mana. Okay, yalah, bedak lah. Air bedak. Okey, jadi sebelum Una datang, batu budak lain datang, aku Muka dia mana? Muka dia repair tu sebab orang kata apa, jaga keselamatan orang.
Dah repair lah. Kita ketak tak longgar. Weh, Mike mana? Mike. Kamu kok cantik banget. Cincang. Dia kena ketatkan yang ni. Abang buat apa? Ha? Buat apa? Abang main telur ni. Main telur. Dah tengok ni tengah repair motor lah, takkan masak telur. Aduh, saya Mak. tengok. Soalan pun. Tanyalah. Kalau main telur, mana telur tu? Ini apa ni? Dia nak tengok telur. Ada aku tahu dia kata mana telur tu. Kedai dah telur lah. Tak sekali. Tak. Jadi Mike mana? Tu gila. Bengong. Apa ni shoot ada mic ni? Tahu Jadi YouTuber profesional apa dah ni? lah pun 17 Pro mega bawa telefon. Oh, dah Why sedap so dah. Aku bawa motor tak bawa Takkanlah mic mic. tak ada. YouTuber apa ni? Tak ada mic ni. Apa ni? Bengong. Bengong. Aku tengah ketat ni, tolong pasang kan, Mat. Hey. Sebab kejap lagi aku nak tengok Una bawa pula ni. Takut cirit lagi terkeluar benda ni. Man, mana suruh aku bawa, man? Ya. Pakai. Ni mana muat aku pakai gila ni. Itu tak payahlah, itu sanggul untuk sanggul. Sanggul dia. Bau masam. Buat agak-agak sikit bau basam. Bau masam, bau macam hang ni. Memang bau aku pun. Masam-masam manis. Nak pakai lah. Dia kata lagi bau kuih. Okey, Ahmad, aku nak cakap dengan kau ini, aku nak buat konten lain sikit. Aku nak jadikan kau sebagai trainer budak-budak AI team. Abi padahal kan nak buat aku tikus makmal kan? Bukanlah buat tikus, biasa je kau gunakan aku tikus makmal betul. Jadi hantu kau ingat. Tu bukan tikus makmal. Habis tu apa? Tikus apa? Tu kerong. Kerum, nanti kerum. Hello. Okey, jadi aku nak kau jadi trainer untuk budak-budak AI team. Contoh, Aku trainer? Okey, aku tanya kau. Kau reti bawa? Mana Common lah kelas ni. Kelas lah. Mana ada Wai tak ada kelas? Aku pandai bawa lah kelas. Jadi okey, kalau kau pandai, kau kata kau pandai, aku nak suruh budak-budak AI team bawa. Konon yang mana tak pandai tu aku nak engkau yang ajar tau. Konon kalau kau tak pandai pun konon-kononnya engkau acah-acah pandai lah. Asyik nak ajar siapa ni? Ajar kau? Janganlah ajar aku dah memang pro. Guna, Mat? Guna tak pandai. Tapi nak Kau panggil dia. Dia nak Kau panggil dia. Tapi nak dengan aku lah. Dah pernah ngerek lah. Dah pernah ngerek basikal. Okey. Apa muka? Jangan maksiat datang betul. Okey. Kenapa Okey. terus dengan Mas sama Okey. dengan aku? Marah. Sebab konon-kononnya aku nak bagi baca kejutan. Betul apa? Tiba-tiba Una Betul Syara. Tapi tiba-tiba kau dah keluar awal. Okey, alang-alang kan. Alang-alang. Assalamualaikum. Sini. Hari ni. Okey, aku nak tanya kau. Macam mana reaksi bila kau tengok motor aku? Ini motor aku ni. Tengok ni, helmet dah. Bawa kena pakai helmet. Ya. Boleh? Ni helmet ni. Okey, jadi Yang sebabkan ambil kau orang yang pertama, aku nak testing kau bawa motor ni. Boleh. Ni Kau boleh bawa ke tak boleh bawa? Biasa buat manual. Bukan manual. Bukan minum. Celah mana Ni manual. pedal shift. Ada jam. Bawa Ahmad. Kena start Lawa kan? Kenapa depo dulu? Sabar, kau special. Una jadi lah. Kau special. Kau last special. Kira je satu konten kau. Kena last. Biru pandai. Sebab kau ngaku nanti. Motor ni. Okey, jadi kita ada orang pertama iaitu Ihin. Nama joki apa nama? ingin tahu. Tengok. Ihin Toge. Okey, kita joki bersama joki terbaru kita Ihin Toge. Ingin tahu ke? Ihin Toge. Okey, Ihin Toge. Pandai start lah ni Ihin Toge. Ihim ni. Ihim bogel. Lepas raya. Boleh start lah. Boleh. Bahaya. Laju. Dia laju. Tolong.
Tarik lah. Awak laju. Ha? Dia ke depan weh. Memanglah motor. Dia gerak ke depan. Belakang. Tak, jangan ke belakang. Jangan motor tu ke belakang. Kau jaga. Apa yang ke belakang? Tak ada. Kau macam tak pandai bawa daripada tadi. Ayo. Ni aku ajar kau. Tunjuk sikit. Cepat. Bagus aku ingat. Ini pun betul. Trainer kau. Wait. Maido. Ni bawa real. Ni bawa real joki. Tengok ni pakai. Aku pandai lah tadi. Weh. Aura siot. Ini belum start lagi. Ya itu tolak. Ini nak kena sita dia. Tak kena orang kaya bawa wine. Ada satu bawa motor. Weh lah. Tak, memang tinggi dia punya tu. Macam Superbike lah, motor jalan sendiri. Bang tak kena abang kena naik Superbike lah. Aku takut saya motor ni. Abang memang kena naik Superbike sebab orang kaya kan. Dia tak boleh naik motor wine. Orang kaya tak sesuai naik motor wine. Tepi kereta kayu. Ini sesuai untuk abang. Kalau macam ni. Boleh? Pakai pad, aku nak pakai pad. Weh, tahu betul coki yo. Nampak yakin. Macam mana? Lepas tu macam mana? Tarik kelah lah. Takkan trainer, takkan kaki. Takkan, betul plus. Cakap balik. Pandai. Empat orang pertama yang boleh end. Babu naik motor ni. Gila, nak terbang bodoh. Aku mau gear satu bodoh ni. Kau tak masuk gear betul lah tadi. Kira kau tak masuk gear tadi. Aku masuk gear dah. Masuk gear kat belah ujung. Yang satu sampai ujung. Gila, biar pecah tu enjin. Patut ada bunyi bunyi dia. Bunyi apa? Bunyi Bunyi guruh tu memang ada penting. ya. Value memang ada penting. Masalahnya aku dapat tak otak tak berani bawa. Aku gila, yang tak otak babi. bawa ni macam mana? Menyeramkan memang. Dia selalu kalau orang badan besar ni dia berani bawa. Okay, try. Aku kena cuba. Okay, kau cuba. Badan dah besar. Ni pakai helmet ni. Aku nak cari joki yang berani bawa motor man. Aku nak tengok. Aku tengah mencari je. Percaya. Kau. Hei, dah hilang dah. Dia buat jantung gua tu. Sampai dapat dagu kepal je. Ni aku tak abang kena tak dapat. Rif, ya Allah. Bukan Rif. Ini pandai. Joki. Ni bawa ni juga. Weh, betul terbang weh. Terbang. Ui, terbang weh. Butterfly tak berani weh. Tapi tadi aku nampak body kau macam ni. Besar sebelah. Besar sebelah motor yang berat tu, bukan body dia. Weh. Aku nak bawa tapi kalau Faik tak boleh bawa macam mana aku nak bawa? Betul terbang Faik. Ya kan? Bunyi nak tahu bawa. Tak kalau lepaskan ni. Ni. Ni kau nak tahu bunyi apa? Coolant. Okey. Sini, tak, dia kau tak boleh dengar habis tu. Kameraman sini tak? Duduk belakang. Okey, kau tunduk. Okey, kau dengar bunyi dia akan kuat kat sini. Tunduk lagi. Tunduk. Tak ada benda. Tunduk. Serius. Betul. Kat sini baru kau dengar. Bunyi baru dengar. Bunyi kipas. Betul. tak. Bunyi kipas. Kipas dia kat belah sini. Kipas kat bawah tu. Dengar bunyi. Nasi angin aku tak ada melatah kau. Kalau ada melatah prop. Kalau Una tu dah keluar. Oh, nasi bu. Kalau Una. Una memang dia akan keluar tu.
Jadi Una berani tak berani? Berani tak berani Una? Macam mana nak pergi ride ni? Nak bawa tapi Takkan kau nak bawa kat Zack pula. jatuh Bawa kau. tak, aku risau takut jatuh. Aku jatuh tak Hang kalau pegang tak jatuh lah, tapi kalau hang lepas memang jatuh. Tak, Mal sambut, Mal sambut. La ilah. Sambut. Man, kau di belakang dia. Ha? Kau tolong. Man. Tolak. Okey. Jangan tau. Jangan bagi aku nampak cringe. Okey, baik. Aku duduk Boleh. belakang. Boleh. Ada Aku dengan Mat biasa duduk ni lah. Aku duduk belakang dia. Takkan tak berani. belakang aku. Flashback konten tu. Kalau editor hang kerja nak cari. Tengah, tak mau tengah. Tiba-tiba terlepas aku macam mana? Aku nak buat lah. Aku duduk belakang. Tak payahlah nak naik Satu betul-betul. bang lah guna misal kau. Okey, kau naik dulu. Kalau kamu tersentuh kau tekan. Bodoh lah bagi idea. Shiva. Ni apa ni? Ini pakai kain. Banyak bulu. Kalau N tu dia tak bergerak kan? Okey, angkat kaki. Angkat kaki lu. Angkat Okey. kaki, ha? Lepas tu Boleh buat? macam mana? Boleh lah. Yeay! Okey, pusing. Pusing. Sangat lutut. Sangat lutut. Okey. Ini bukan belajar buat kelas. Ini aku yang ajar kau. Ini aku bukan. Okey, start. Start lah. Sumpah takut. Nak start kat mana? Ni berapa orang? Kau boleh buat kelas ke tak? Boleh lah, tapi kalau motor macam ni tak berani. Tapi nak try. Bawa slow-slow. Tapi nak try. Tapi nak try. Okey, kau start dulu. Mana nak start kat mana? Ni. Okey, ha? Okey. So? Kelas ni tarik satu. Kau try dulu tarik. Okey. Okey tak? Boleh tarik Dia tak? pendek ke? Dia pendek je? Dia panjang. Oh, sampai sini? Ha. Okey. Dia motor dia jalan sendiri tau. Kau Okey. kena banyak main tarik kelas. Okey. Lepas tu kau start. Mana start? Start sini. Takut. Pulas sikit. Oh, habis dah minyak. Aku dah. Oh, macam mana nak main? Tekan satu. Tak payah rem banyak apa tak apa. Tekan depan. Tekan. Okey, tekan. Mat tu kat situ. Okey, tekan. Okey, lepas tu. Dah. Apa? Lepas sikit-sikit. Biar jalan. Kalau rasa tu, tarik kelas. Boleh buat. Dia bawa. Dia tak nak pun. Ui, merem. Sekejap lagi pula. Dia tak nak. Tak tahu. Bayar. Okey, tarik. Ui. Maju lah. Aku cari dia bawa balik tu motor aku. Ui. Tariklah. Oi. Undang pandai. Tarik habis. Tarik habis. Lepas tu. Tekan. Tekan lepas tu. Tekan. Lagi. Dia tak nak pergi pun. Lagi. Okey, tarik sikit. Tarik ke atas sikit. Tarik habis. Tekan. Apa ni? Senang lah dia pandai senang membelajar. Tapi sumpah susah gila nak tukar gear. Aku shaking. Shaking. Takut. Tapi best. Tengok. Fair je tak boleh bawa. Super best. Saya nak naik lagi. Okey, dah tutup dulu. Dia sambung lagi. So sekarang perlawanan paling penting dalam sejarah AIT, Aiman Junadi iaitu Valentino Rossi akan menentang Malcodot Martinez. Sekarang tengok. Sekarang tengok
siapa yang akan menang? Iaitu menggunakan motor apa? R15. R15 dan motor apa? Y15. Tanpa buang masa lagi, kita panggil kita punya kiraan. Daos, come here. Are you guys ready? Ready? 1, 2, go! Tali. Wow. Dos, siapa pemenang Dos? Siapa pemenang Dos? Pemenangnya adalah Markodo. Ada backup. Perempuan tak ada. Menang dapat apa Dos? Menang dapat apa? Okey, untuk pemenang kali ini akan membawa pulang kereta Myvi berwarna merah. Wow. Dan untuk Sagu Hati akan membawa pulang air minuman yang dibelanja oleh Acara Fans. Dan untuk semua wanita-wanita, Sagu Hati Aiman, kita daripada production. Inilah Sagu Hati dia. Baik kata-kata. Boleh lah, dia spek tinggi, aku spek rendah. Weh, apa? Weh, ada someone special weh, Alasan. Hey. Weh, kalau macam itu biar aku kalah. Tak apa kalau dah itu. Biar aku kalah. Oh, sorry. Ada. Bukan tak hargai. Tak nampak. Kecil sangat. Aku kalah menang pun tak apa Janji aku dia kalah dan menang untuk kau pun dah okey lah. Ha? Berapa bulan? Humble lah. Kata memang humble. Aku nak cakap mana motor yang warna R15 warna putih mana? Ini biasa lah. Motor warna putih mana? Motor warna putih. Aku nak racing warna putih. Capek, ini tahu cakap macam perhatian. Tapi ini memang Tak lepas. Dia yang kalah Rahman. Ketiang aku. Jangan ni. Saya satu malu. Amal Syami kandas semua dari ni. Basic je motor Basic ni? Boleh. Ni kau buat apa? biasa je. Biasa lah. Upgrade. Tak duit. Tak bagi. Okey, sumpah okey. Kita upgrade. Hantar motor aku. Tadi best kot. Aku bagi duit. Aku tahu sponsor. Dia tak ada serius sangat. Kita dah trik. Lah okey, itu je. Okey, lepas ni Apa ni? buat second version. Fail dah bawa dah tadi. Dia angkat tayar. Belum lari. Tapi korang harga dah dapat Irfan menang. Rina nak bawa ke? Betul. Takkanlah sama, takkanlah semudah itu. Hari ni korang kena ambilkan plakat bagi saya. Rina nak bawa ke? Pakaikan Pakai plakat sambil kain. lari. Buka je kain. Next. Rina lembu So, version Dengan 1. aku tak sanggup. Upgrade. Dia suruh saya tukar baju. Nasib baik saya Sebab tahu je, ikutlah. tukar baju ni. Slow lah. Slow aku memang ganas sekali nak Kalau pakai. perempuan, Orang Rina boleh lah sudah Kalau bukan perempuan dia kain. kalau best, Dia sebab sebelum ni memang aku nak bercakap dengan dia. sebenarnya mak-mak Kau mengaji macam di lambat sini. sikit. Ada ustazah ni, Halimah, Aku pun ustazah cakap kau masa Haslah. tu tanya Instagram dulu kan. Dia ingat aku macam ni. Jangan bagi tahu. Sekejap, jatuhkan. Wah, yang bagi Harga tu. Aku nak dapat ni apa? ambil lah. Tak sangka aku menang dapat kawan sendiri punya. Mal, pancit Mal. Pancit lah, pancit. Macam mana suka tak ada ni? Tak suka kawan ni. Kalau ada ronda tu tak bagi. Jangan sama ada ronda tau. Kalau ada ronda tu. Itu je lah. Aku nak ajar kau tapi kau dah boleh bawa. Sekarang siapa? King kau cepat tangkap. Dia dapat cepat tangkap. Jadi kau dapat Razik. Reti bawa tak? Razik tinggi. Aina tinggi boleh. Tengok motor Aiman. kasut aku. Tinggi macam mana? Confirm boleh bawa. Kasut tinggi orang Ha, putih. nak Rina nak. Ni juga Ni. apa lah. Capik buat. Nak masuk tak? Kau tu siapa lah? Boleh kau tak sana. Oh, tu betul. Jom buat. Buat perempuan dulu, perempuan. Kalau yang ni Kalau kau nak buat Pakai helmet. orang ramai nak kata nak. Wait, dekat dia dah bercakap. Kau bercakap sana.
Dasar. Pak Ibu orang Rina Aina dia. Buat macam langau. Editor mana-mana part. Okey, boleh. Okey, terima kasih tak kalah aku ni. Terima kasih kalau dengan Amal. Jadi aku nak tengok dulu permintaan ramai. Kalau ramai orang nak Una buat rezek, Weh, korang. tolong komen banyak-banyak. Aku nak tengok. Banyak-banyak. Nah. Yang ni pun dah saya dah berani bawa dah. Motor yang dia buat ni. Bukan motor yang Y biasa-biasa tu. Macam saya dah bawa Y Farida tu tak. Yang ni motor yang dia dah bawa. Farida, why pun? Dia Standard? Y standard. Oh, Y So yang ni Y yang orang bawa masa tu track tu lah. Maksud drag. Drag. So nampak aku boleh bawa ni. Kalau hampa nak tengok saya bawa RZ, hampa komen 2,000. 2,000 boleh dapat ni. 2,000 boleh. Boleh, okey. Kalau dia pun fighter. Kalau dapat 2,000 komen, yang menak tengok Una buat rezek, aku bawa. Bawa aku dah belakang. Boleh. Suka. Tak ada, aku duduk depan, kau duduk belakang. Jom. So rasanya itu saja daripada konten kali ni, daripada konten Malkona, Senang. and thank you yang mana join. Terima kasih untuk memulakan Sama-sama. konten ni. So what? So itu saja. Saya gerak dulu. Andai kata terkasar bahasa ataupun terkurang ajar atau termaki, saya minta maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Okey. Yang baik daripada kita orang, yang jahat daripada korang. Ujung korang memang jahat. Okey. Jadi kita orang gerak dulu. Okey. Assalamualaikum. Baik. Bye-bye. Kat mana ada corner? Di situ ada Malkona. Yes, kita corner. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita Una. Una, aku kita pergi sikit. Tunggu dulu. Nah, naik Biar sini, aku naik sini. Hai. Una je kan naik lagi. Nanti jealous. Okey. Jealous ke? Mana ada. Dia pernah lah naik aku naik basikal dulu. Naik basikal. Alamak. Ni record tu. Apa nampak dagu hang? Aku dah cakap buat satu, kenapa buat 05? Tak, buat satu dia nampak smart. Duduk okey. Okey.